Lebih baik Melayu bergaduh sama-sama Melayu. Hahaha. Macam biasalah, tajuk je macam tu. Kali ni pakcik nak cerita pasal dongeng lagi tapi di alam bunian. Kisah terjadi bukan kat Malaysia. Malaysia atau Indonesia belum wujud masa tu. Belum dikerat oleh British. Yang ada hanya tanah Melayu. Bunian ni ikut ras tempatan. Kalau Melayu, bunian dia akan terikut dengan Melayu. Sebab dia ni boleh lihat kita. Kita je tak boleh lihat dia. So, dari penglihatan mereka tu lah, mereka ni terpengaruh dengan kita. Baik, di alam bunian, tapi dekat sebelah Indonesia sana, ada sekumpulan raja yang diketuakan antara semua raja. Secara bergilir. 4 tahun ni kau, 4 tahun depan Dan, 4 tahun lagi satu tu baru kau. Dipanggil yang diketuakan tinggi. Sebelum giliran Raja Bunian dari Timur, raja ni dia buat hal pula, dia nikah dengan pelakon Blue. Pakcik, Bunian pun ada industri Blue kau. Kau, nama pun dongeng. Saja ya buat modal berberat sama kau ni. Okey, bila sampai giliran Raja Bunian Timur untuk diketuakan tinggi, kecoh seluruh bunian dunia dan seluruh bunian tempatan dengan gambar-gambar dan video-video Blue permaisuri tadi. Ini dah mula mendatangkan hina, aib, merisikokan gelombang republik. Dalam kurungan tak ada raja lah di kalangan rakyat. Lantas semua raja-raja bunian bersidang. Dia ada majlis saya sendiri. Kita ni dah lah institusi jaga agama mau jaga bangsa. Demi masa depan kerajaan, demi menghalang gelombang republik, kau perlu letak jawatan. Kalau kau tak mahu, majlis raja-raja bunian akan ambil tindakan undi untuk lucut. Dan bila berlaku macam tu, dah tentulah terpaksa dedahkan sebab pelucutan itu diambil. Akhirnya Raja Bunian Timur tadi dia setuju letak jawatan. Tempat dia tu diisi oleh giliran seterusnya. Dan sehingga ke hari ni, semua pembesar-pembesar bunian senior yang bawah raja-raja bunian tu kan, bersama raja-raja bunian semua tu, tak ada bunyi apa pun. Dia sembunyikan aib bunian Raja Bunian Timur tadi. Rakyat bunian ni dia hanya tahu, Raja Bunian Timur ni sangat tawaduk, dia tak mahu kuasa dah. Kesimpulan dia, kalau bunian Melayu bergaduh sama-sama bunian Melayu, dia ibarat bergaduh dalam kelambu je. Rambut tak putus, tepung tak berselerak, damage tak besar sangat, abata tak tergadai. Yang jadi masalah bila muncul bunian Melayu ni, dia invite kafe. Dan dia kumpulkan kafe ni sebagai kekuatan untuk dia berkuasa. Dia janjilah macam-macam. UEC bunian lah, kuil bunian haram pacak merata ni. Kalau nak roboh kena bagi tanah lah, tulisan petikai, nama jalan tukar, hak tanah adat bunian asal pun dia nak dah ubah dah. Semua ni dia masukkan dalam manifesto harapan bunian.